Kalau saya sebut nama Wan atau Nick, otak kita terus buat dua andaian. Satu, oh, ini orang Kelantan atau Terengganu. Dua, oh, ini mesti orang bangsawan. Tapi masalahnya, dua-dua andaian itu kadang-kadang betul, kadang-kadang tersasar. Sebab di Malaysia, sesuatu yang nampak macam nama boleh jadi gelaran. Dan sesuatu yang nampak macam gelaran pula, ada kalanya cuma tinggal sebagai nama keluarga selepas generasi berganti. Dalam video ini, kita tidak cari siapa lebih tinggi. Kita tidak cari siapa lebih mulia. Kita cuma buat satu kerja yang jarang orang buat sampai habis. Kita buka lapisan makna, Wan dan Nick seperti menyelak helaian tua yang lama disimpan. Perlahan, kemas dan berfakta. Dalam tradisi Melayu, gelaran bukan sekadar hiasan di depan nama. Gelaran pernah menjadi tanda kedudukan, peranan, salah silah atau hubungan dengan istana dan pembesar. Dan ini penting. Gelaran Melayu bukan satu sistem yang seragam seluruh negara. Negeri berbeza, sejarah berbeza, adat berbeza. Sebab itu, gelaran yang kita jumpa di Pantai Timur boleh jadi terasa asing bila dibawa ke negeri lain. Sekarang kita masuk kepada dua gelaran yang paling dekat dalam hidup orang Malaysia. Sebab ia bukan duduk di istana saja. Ia duduk di sekolah, di hospital, di borang bank, di kad jemputan kahwin. Ia duduk pada nama kawan kita sendiri, Wan dan Nick. Kita mula dengan Wan. Kalau kita rujuk Kamus Dewan edisi keempat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Wan direkodkan sebagai gelaran untuk suatu bangsawan Melayu. Tapi kamus yang sama juga merekodkan Wan dalam penggunaan lain sebagai panggilan kekeluargaan seperti panggilan untuk ibu saudara dan di sesetengah tempat panggilan untuk nenek atau datuk. Di sinilah ramai orang keliru. Satu perkataan, dua dunia. Satu dunia, Wan sebagai gelaran bangsawan. Satu dunia lagi, Wan sebagai panggilan keluarga yang lebih lunak dan lebih harian. Jadi bila kita nampak Wan pada nama seseorang, kita tidak boleh terus jatuhkan hukum. Kita kena tanya, ini Wan gelaran atau Wan sebagai tradisi nama keluarga atau Wan yang sudah menjadi sebahagian identiti keluarga sejak lama? Dan di Malaysia, Wan memang sangat sinonim dengan Pantai Timur, terutama Kelantan dan Terengganu. Tetapi sejarah tidak bergerak dengan satu lorong sahaja. Ada keluarga Wan di negeri lain dan latar cerita mereka boleh berbeza-beza. Yang kita boleh pegang sebagai asas paling selamat ialah ini. Dari sudut bahasa dan rujukan kamus, Wan memang diiktiraf sebagai gelaran yang berkait dengan bangsawan Melayu. Sekarang kita pegang satu lagi gelaran yang membuatkan Malaysia mudah teka asal negeri seseorang, Nick. Dalam rujukan Kamus Dewan edisi keempat, Nick direkodkan ringkas tetapi jelas, gelaran di Kelantan. Ayat itu pendek, tapi implikasinya besar. Sebab bila sesuatu gelaran sampai masuk dalam kamus arus perdana, itu bermakna ia bukan kebetulan. Ia ialah fenomena budaya yang stabil, bertahan lama dan cukup penting untuk direkodkan. Dan menariknya, dalam dunia Kelantan sendiri, gelaran warisan bukan satu. Kelantan terkenal dengan pelbagai gelaran seperti Nick, Wan, Che atau Cek dan beberapa lagi. Malah ada penerbitan khusus yang menghimpunkan dan membincangkan gelaran-gelaran warisan ini sebagai identiti budaya Kelantan. Jadi soalan besar. Kenapa Pantai Timur, khususnya Kelantan dan Terengganu, begitu kaya dengan gelaran nama yang diwarisi? Salah satu jawapan yang paling munasabah ialah struktur masyarakat tradisional. Dalam masyarakat istana dan pembesar, nama bukan sekadar nama. Ia menyimpan alamat. Siapa kamu? Kamu dari jalur mana? Kamu rapat dengan siapa? Kamu berada di lapisan sosial yang mana? Dalam satu artikel akademik yang diterbitkan dalam jurnal, gelaran seperti Said, Nick dan Wan disebut sebagai gelaran yang wujud dalam kelompok bangsawan dalam konteks perbincangan masyarakat dan pentadbiran negeri. Ini tidak bermaksud semua Nick dan Wan semestinya bangsawan besar. Tidak.
Ia cuma menunjukkan bahawa gelaran-gelaran ini memang pernah hidup dalam ekosistem sosial yang membezakan peranan dan darjat. Dan apabila masa bergerak, gelaran yang dulu menandakan struktur akhirnya menjadi identiti keluarga yang terus dibawa walau dunia sudah berubah. Sekarang kita masuk bab yang paling sensitif dan paling banyak orang salah faham. Ramai orang anggap bila ada gelaran Wan atau Nik, ia automatik bermaksud darah istana. Hakikatnya, lebih tepat untuk kita kata begini. Dalam banyak kes, gelaran warisan menandakan asal-usul keluarga yang pernah berada dekat dengan struktur bangsawan, pembesar atau jaringan istana. Tetapi dekat itu ada banyak darjat, banyak cabang, banyak kisah yang tidak seragam. Tambahan pula, ada satu lagi faktor yang selalu orang lupa, rekod moden. Apabila sistem pentadbiran moden berkembang dan dokumen rasmi menjadi rujukan utama, nama manusia jadi semakin tetap. Ejaan dibekukan, susunan nama distandardkan. Apa yang dulu fleksibel dalam budaya lisan, tiba-tiba jadi kaku di atas kertas. Di sinilah gelaran boleh terlekat sebagai sebahagian nama keluarga, bukan semata-mata gelaran yang difahami maknanya. Ada yang sedar dan menjaga warisan itu. Ada yang membawanya tanpa tahu asalnya. Ada juga yang kehilangan gelaran kerana perubahan rekod, perkahwinan, penghijrahan atau pilihan keluarga sendiri. Sebab itu, dalam dunia sebenar, kita akan jumpa 3 jenis situasi. Pertama, ada keluarga yang tahu persis jalur mereka dan gelaran itu benar-benar menjadi tanda warisan yang dijaga. Kedua, ada keluarga yang gelaran itu sudah jadi nama rasmi berpuluh tahun tetapi cerita asalnya sudah kabur. Ketiga, ada yang menyangka gelaran itu boleh dipakai untuk nampak berdarjat sedangkan budaya asal gelaran warisan menuntut disiplin dan konteks, bukan kosmetik. Dan di sinilah kita kena tegas dengan adab. Kita tidak boleh menghukum orang hanya dengan nama. Tapi kita juga tidak patut meromantikkan gelaran sampai jadi bahan angkuh. Satu soalan yang lebih dalam. Kenapa topik gelaran cepat sangat buat orang tersentuh? Kerana gelaran menyentuh identiti. Bila identiti disentuh, manusia rasa seperti asal-usulnya disentuh. Dan bila asal-usul disentuh, manusia rasa seperti maruahnya disentuh. Tetapi sejarah yang matang tidak meminta kita bergaduh. Sejarah meminta kita faham. Wan dalam rekod kamus wujud sebagai gelaran bangsawan dan juga wujud sebagai panggilan kekeluargaan dalam konteks lain. Nik pula direkodkan sebagai gelaran yang khusus kepada Kelantan. Dua fakta ini saja sudah cukup untuk mengajar kita satu perkara. Bahasa dan budaya Melayu sentiasa hidup dengan lapisan. Ia tidak suka jawapan satu baris. Ia suka jawapan yang berakar. Jadi, bagaimana cara paling waras untuk melihat Wan dan Nik? Pertama, anggap ia sebagai warisan budaya, bukan tiket status. Kedua, hormat ia sebagai identiti negeri dan sejarah, bukan bahan jenaka. Ketiga, kalau kita benar-benar ingin tahu, kita rujuk salah silah keluarga, manuskrip dan rekod, bukan sekadar dengar-dengar. Dan yang paling penting, jangan jadikan gelaran sebagai ukuran nilai manusia. Sebab ada orang tiada gelaran tapi hidupnya penuh jasa. Dan ada orang ada gelaran tapi tidak pernah pun menjunjung amanah warisan itu dengan akhlak. Di Malaysia, kita kaya dengan nama yang berlapis dan setiap lapis itu sebenarnya bukan untuk meninggikan kita atas orang lain. Ia untuk mengingatkan kita bahawa kita datang dari sejarah yang panjang dan kita tidak wajar memendekkan sejarah itu menjadi bahan sembang kosong. Wan dan Nik bukan sekadar huruf di depan nama. Ia bekas tapak kaki yang tinggal di pasir masa. Kadang-kadang jelas bentuknya, kadang-kadang hampir hilang dipukul ombak. Tapi ia tetap bertunjuk bahawa sebelum kita, pernah ada generasi yang hidup dalam sistem, adat dan dunia yang membentuk siapa kita hari ini. Dan bila kita belajar asal-usul gelaran, sebenarnya kita sedang belajar satu perkara yang lebih besar. Di Malaysia, identiti bukan satu warna. Ia tenunan. Tenunan itu tidak perlu dijadikan senjata. Cukup ia jadi cermin, supaya kita lebih faham diri dan lebih beradab bila menyebut nama orang lain. Tamat.